Okey. Aku dah berdebar ni. Fimi, kau ingat tak ni? Ni gambar siapa Fimi? Ya Allah, ya Tuhanku. Ini aku jumpa, dia jumpa, aku tak tahu kat mana dia jumpa. Tiba-tiba dia keluar kat memori. Dia macam tak tahu je aku nak interview kau, Fimi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni siapa budak ni? Yang ini masa saya jaga ayah saya 7 tahun lepas, 8 tahun lepas, 10 tahun lepas. masa ni sebab papa dia ada beberapa kali je ke hospital. First masa dia dekat Kuala Kangsar punya hospital, lepas tu dekat Shah Alam punya hospital untuk buat fisio. Okey. Lepas tu saya ada cakap dengan baby ni boleh jadi pelakon sebab dia comel. Ha. Anak abang ke? Ha? Power je. Nasib baik. Nasib baik. Tunjuk lagi situ. Nasib baik betul. Itulah anak aku lah. Itulah dia. La ilaha illallah. Kau tengok dia punya kurus dia dulu. Kau tengok dia punya bulat dia sekarang. La ilaha illallah. Budak ni dah darjah 2 dah sekarang. Ya yeah. Ha. Oh betul lah 7 Dia tahun abang. ada Instagram masa tu burung kecil, ingat tak? Betul, saya ada tag kan. Ada. Ya Allah. Kau tahu Ami, aku cakap apa kat dia? Aku nak kau keluarkan gambar ni malam ni. Aku nak tengok si Fimi ni goreng apa malam ni. Nasib baik dia ingat. Nasib baik. Sebab Nasib saya baik. alhamdulillah saya tak banyak kali pergi hospital. Sebab saya tengok background tu, background macam background hospital. Dengan ada carta organisasi. Tak Kalau tahu tak, sini tengok hospital je ada. So macam alhamdulillah kalau banyak kali pergi hospital mungkin saya goreng lah tadi. Oh ni baby.